bahan bawal nombor 1 y'all. First, material kain dia. Okay, bawal y'all banyak kategori. Okay, ada orang jual bawal viral, bawal hak murah, diamond lebak janguk tapi declare bawal nombor 1 ataupun bawal asli. Takkan boleh jual kak. Bawal nombor 1 kak, kain kosong dia tu sangat-sangat mahal. Okay, kain dia saja kak sebab kain berkualiti, kain cantik, kain ori punya kan. Okay, bawal nombor 1 kakak ni kain dia bersih macam ni. Kain dia comel kak ni, bersih macam ni. Warna pun you akan nampak, warna yang sangat-sangat cantik. Dia punya bawal nombor 1 dia tak bulu. Dia tak bulu. Dia tak berbiji-biji, tak berbutir Kelantan panggil ni. Kecik luar, kecik capur. Dia tak butir, dia tak bulu. Kain dia sangat senang bentuk, on point. Dia kain dia, warna dengan kain dia sangat-sangat cantik kak. Itu bawal nombor 1. Belum bawal asli lagi y'all. Bawal asli lain. Ni bawal nombor 1 ni pun dah cantik sangat-sangat dah. So, bawal nombor 1 ni, harga, warna semua cantik-cantik you tengok dekat beg kuning. Berapa harga? Harga you kena tengok dekat beg kuning sebab harga bergantung kepada akaun masing-masing.